Hari ini, mari kita sembang santai tentang tubuh badan kita yang semakin hari semakin makmur, terutamanya si perut buncit yang datang tanpa diundang itu. Adakah anda perasan, apabila usia kita semakin meningkat, lemak-lemak ini seolah-olah menjadi sahabat karib yang sangat setia. Susah benar mahu disingkirkan. Masa muda dulu, makanlah apa sahaja, badan tetap maintain. Tapi sekarang, minum air kosong pun rasanya macam boleh jadi lemak. Perut semakin hari semakin maju ke depan, sampaikan tali pinggang pun kena anjak seinci demi seinci keluar. Ini bukan sekadar soal baju tak cantik dipakai atau nampak kurang bertenaga. Apa yang lebih membimbangkan ialah ia berkait rapat dengan kesihatan kita. Masalah 3 serangkai yang sering menghantui warga emas, iaitu darah tinggi, kolesterol tinggi, dan kencing manis, kebanyakannya berpunca daripada masalah berat badan berlebihan ini. Jadi, apa nak buat? Kalau nak berlapar atau diet ekstrim, mulalah rasa pening lalat, mata berpusing, dan badan lembik tak bermaya. Nak bersenam pula, lutut dan pinggang dah tak sekuat dulu, lari sikit saja dah tercungap-cungap. Memang mencabar, bukan? Jangan risau. Dalam perkongsian hari ini, saya akan kongsikan satu resipi sup ajaib buang lemak, Magical Fat Crapping Soup. Kita hanya perlukan bahan yang paling biasa ada di dapur kita iaitu buah apple, ditambah dengan beberapa lagi harta karun yang pasti ada di rumah anda. Dengan bahan-bahan ringkas ini, kita boleh hasilkan sup pembuang lemak yang sangat berkesan. Cara membuatnya sangat mudah. Anda tidak perlu bersusah payah menumis di dapur atau menahan lapar. Sup ini bukan sahaja membantu membersihkan sampah dan minyak berlebihan yang terkumpul bertahun-tahun dalam usus, malah ia memberikan nutrisi yang cukup supaya anda rasa kenyang, wajah nampak lebih berseri dan kemerah-merahan, serta badan terasa lebih ringan. Ramai yang sudah mencubanya dan mendapati perut buncit mereka mengecil secara ketara, malah badan pun rasa lebih bertenaga. Sebelum kita pergi lebih jauh, jika anda benar-benar menyayangi kesihatan diri dan keluarga, sila tekan butang langgan, subscribe, dan aktifkan loceng notifikasi. Dengan cara ini, anda tidak akan terlepas lebih banyak ilmu kesihatan yang praktikal pada masa hadapan. Di sini, kita akan mendedahkan rahsia kesihatan yang jarang dibincangkan orang. Jika anda suka dengan apa yang kami kongsikan, sila type 1 di ruangan komen sebagai tanda sokongan hangat anda. Kami juga sangat mengalu-alukan anda untuk berkongsi pandangan dan pengalaman anda di bawah. Baiklah, mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sup ajaib buang lemak ini. Hanya 5 bahan sahaja: apel, kurma merah, halia, cuka putih, dan madu. Jangan pandang rendah pada bahan-bahan ini, apabila mereka digabungkan, ia menjadi satu formula yang sangat hebat dengan kelebihan masing-masing. Kita mulakan dengan watak utama kita, apel. Ada pepatah Inggeris mengatakan, sebiji apel sehari, menjauhkan kita daripada doktor. Ini bukan omong kosong. Apel digelar sebagai raja buah, kerana nilai nutrisinya antara yang paling sempurna berbanding buah-buahan atau sayur-sayuran lain. Pertama, apel rendah kalori tetapi tinggi nutrisi. Bagi rakan-rakan yang mahu kurus, kalori adalah perkara utama. Jangan risau, kalori apel sangat rendah. Setiap 100 gram apel hanya mengandungi sekitar 52 kalori. Bayangkan, anda makan semangkuk kecil nasi pun kalorinya jauh lebih tinggi daripada ini. Jadi, makan apel memang tidak perlu risau tentang naik berat badan. Kedua, apel kaya dengan agen pembuang lemak. Di dalam apel terdapat 2 jenis asid yang sangat hebat iaitu asid malik dan asid tartarik. Kedua-dua asid ini bertindak seperti sabun pencuci pinggan di dalam badan kita. Ia membantu mengurai lemak dan minyak berlebihan di dalam salur darah dan usus. Ketiga, apel kaya dengan serat diet yang kuat. Untuk sup hari ini, kulit apel jangan sesekali dibuang. Ini kerana serat diet dalam kulit apel sangat melimpah. Bayangkan serat ini seperti sebuah berus kecil. Apabila ia masuk ke dalam usus, ia tidak akan diserap, sebaliknya ia akan terus bergerak sambil memberus segala sampah lama dan najis yang melekat pada dinding usus, lalu membawanya keluar dari badan.
Sebab skim anda akan dapati selepas makan apel bersama kulitnya, proses pembuangan air besar menjadi sangat lancar. Inilah hasil kerja pembersihan besar-besaran usus kita. Jadi, langkah pertama adalah mencuci kulit apel sebersih-bersihnya. Caranya mudah, basahkan permukaan apel dengan air, kemudian taburkan sesudu garam dapur. Gosok seluruh permukaan apel dengan tangan seperti kita menyental daki. Butiran garam akan membantu menanggalkan sisa racun perosak dan lapisan lilin, pada kulit buah. Selepas digosok, bilas dengan air bersih dan ketepikan. Seterusnya, mari kita lihat kurma merah. Fungsi utama kurma merah adalah untuk menambah tenaga dan darah. Kita mahu kurus, tapi tak mahu hilang seri wajah. Ramai rakan-rakan mungkin ragu-ragu, saya nak kurus, kurma merah ni kan manis, tak jadi gemuk ke? Tanggapan ini silap. Perkara yang paling ditakuti oleh golongan pertengahan umur dan warga emas semasa berdiet adalah kehilangan seri wajah, badan kurus tapi muka nampak pucat, kuning, dan tidak bermaya seperti orang sakit. Itu namanya kerugian. Kurma merah hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Nutrisinya membantu menambah darah dan mencantikkan kulit. Semasa tempoh mengurangkan lemak, makan beberapa biji kurma merah dapat menampung semula tenaga dan darah yang digunakan, supaya sambil kita menjadi kurus, wajah tetap nampak merah berseri. Namun, diingatkan supaya jangan makan berlebihan. Biasanya 4 hingga 6 biji sudah memadai. Jika terlalu banyak, rasa manis dan sifat hangatnya boleh menyebabkan rasa pedih ulu hati atau badan menjadi panas, internal heat. Cara mencuci kurma merah juga penting kerana kulitnya yang berkedut mudah memerangkap habuk. Basahkan kurma dengan air, tambahkan sesudu garam dan sesudu tepung jagung ke dalam mangkuk. Tepung jagung mempunyai daya serapan yang kuat untuk menarik keluar kotoran dalam kedutan kurma. Ramas-ramas sedikit, kemudian bilas dengan air bersih beberapa kali. Selepas bersih, gunting isi kurma merah menjadi kecil dan buang bijinya. Ketepikan. Bahan ketiga adalah halia. Halia adalah pemanas kecil tubuh kita yang boleh mempercepatkan pembakaran lemak. Kita semua tahu halia adalah bahan perasa dapur untuk menghilangkan bau hanyir, tetapi ramai tidak tahu ia juga pakar pelangsing yang hebat. Kajian sains mendapati halia mengandungi bahan yang dipanggil gingerol dan shogaol. Apabila bahan ini masuk ke perut, ia merangsang rembesan asid perut, seolah-olah memberikan turbo kepada sistem penghadaman kita untuk mengurai makanan dengan lebih cepat. Selain itu, halia membantu mengembangkan salur darah, melancarkan peredaran darah, dan membuka liang roma. Pernahkah anda rasa badan menjadi panas atau berpeluh sedikit selepas minum air halia? Skim tandanya halia sedang membantu mengeluarkan haba dan tenaga berlebihan dari badan kita. Proses ini sebenarnya sedang membantu membakar lemak. Jadi, dalam sup ini, halia bukan sahaja mengimbangi sifat sejuk dari apel dan kurma, malah meningkatkan kadar metabolisme kita. Hiris halia nipis-nipis, kemudian hiris memanjang, seperti batang mancis, dan satukan dengan kurma merah tadi. Sekarang, ketiga-tiga watak utama, apel, kurma merah, dan halia, sudah sedia. Mari kita masuk ke langkah penyediaan yang paling penting. Langkah pertama, potong apel ke dalam periuk. Kenapa apel dipotong paling akhir? Kerana kandungan zat besi dalam apel sangat tinggi, jika dipotong awal dan terdedah pada udara, ia akan cepat teroksida menjadi hitam, sekaligus menjejaskan rupa dan selera. Belah apel kepada 2, kemudian belah 4, dan buang bahagian tengahnya, 10. Perlu diingat, biji apel mengandungi sedikit bahan toksik, jadi pastikan ia dibuang bersih. Kemudian, hiris apel nipis-nipis dan masukkan terus ke dalam periuk tanah, clay pot. Jika tiada periuk tanah, periuk keluli tahan karat, stainless steel, pun boleh, cuma periuk tanah lebih baik dalam mengekalkan haba dan rasa sup akan lebih pekat. Langkah kedua, campurkan bahan dan rebus. Masukkan kurma merah dan hirisan halia ke dalam periuk bersama apel tadi. Tuangkan air sehingga menenggelamkan semua bahan. Tutup periuk dan gunakan api besar sehingga mendidih. Apabila air sudah mendidih sepenuhnya,
tukar kepada api sederhana kecil dan biarkan ia merenih perlahan-lahan selama kira-kira 8 minit. Proses merenih ini sangat penting supaya pektin dari apel, khasiat dari kurma merah, dan gingerol dari halia dapat keluar sepenuhnya ke dalam sup dan bersatu. Langkah ketiga, tutup api dan biarkan sejuk. Langkah rahsia. Selepas 8 minit, buka penutup periuk. Anda akan menghidu aroma apel dan kurma yang sangat menyegarkan. Anda akan nampak kepingan apel sudah menjadi lembut dan warnanya sedikit lot sinar. Itu tandanya sudah siap. Matikan api, alihkan periuk dan biarkan ia sejuk secara semula jadi. Sementara menunggu ia sejuk, kita sediakan dua bahan terakhir yang menjadi pelengkap utama, cuka putih dan madu. Untuk cuka putih, pastikan anda memilih cuka yang dihasilkan melalui proses penapaian semula jadi, brewet vinegar, bukan cuka tiruan yang dicampur bahan kimia. Cuka penapaian lebih bernutrisi dan mempunyai kesan pelansingan yang baik kerana asidnya membantu penghadaman serta melancarkan pembuangan air besar. Madu pula sangat baik untuk kecantikan dan melembutkan najis bagi mereka yang mengalami sembelit. Ada satu hukum emas yang anda mesti ingat, cuka putih dan madu hanya boleh dimasukkan apabila suhu sup sudah turun dan tidak lagi panas, sebaik-baiknya di bawah 40 darjah Celsius. Kenapa? Kerana madu mengandungi bahan yang sangat berharga dipanggil enzim aktif. Enzim ini adalah punca segala khasiat madu, tetapi ia sangat sensitif pada haba. Jika suhu melebihi 40 darjah, enzim ini akan musnah dan madu hanya tinggal rasa manis gula sahaja. Begitu juga dengan cuka putih, haba tinggi akan merosakkan komponen bermanfaatnya. Langkah keempat, perasakan dan hidang. Apabila sup apel kurma tadi sudah suam-suam kuku atau sejuk, masukkan 2 sudu cuka putih mengikut selera anda, boleh tambah jika suka masam, dan kemudian masukkan 2 sudu besar madu. Kacau perlahan-lahan sehingga semuanya sebati. Kini, sup ajaib buang lemak yang masa-masa manis dan berkhasiat ini sudah sedia untuk dinikmati. Bagaimana cara minum yang paling berkesan? Waktu terbaik, disyorkan minum semangkuk sup ini 30 minit sebelum makan setiap hari. Kenapa sebelum makan? Kerana sup ini memberikan rasa kenyang yang kuat. Apabila perut sudah separuh penuh dengan sup, anda secara semula jadi akan makan lebih sedikit semasa hidangan utama. Selain itu, agen pembuang lemak dalam sup ini sudah bersedia di dalam usus untuk menyambut makanan yang bakal masuk. Kesan dan istiqamah. Ramai yang mencubanya berkata kesannya dapat dirasa dengan cepat. Mungkin selepas 2 atau 3 hari, anda akan rasa pembuangan air besar sangat lancar dan perut terasa lebih lapang. Jika anda konsisten selama seminggu dan menjaga sedikit pemakanan, anda akan terkejut melihat perut buncit yang degil itu mula mengecil. Baiklah rakan-rakan, skim rahsia dan cara membuat sup ajaib buang lemak yang saya kongsikan sepenuhnya. Ternyata, mengurangkan berat badan tidaklah sesukar yang disangka, bukan? Kadang-kadang jawapannya ada pada bahan-bahan harian yang paling ringkas di dapur kita. Di akhir perkongsian ini, mari kita imbas kembali poin-poin penting untuk memudahkan anda ingat. Pertama, bahannya mudah, apel, makan sekali kulit, kurma merah, tambah darah, dan halia, tingkatkan metabolisme. Kedua, cara buat ada tekniknya, paling penting, tunggu sup sejuk, bawah 40 darjah, baru masukkan madu dan cuka supaya khasiatnya tidak musnah. Ketiga, waktu minum yang tepat, 30 minit sebelum makan untuk kawal selera dan sediakan usus bekerja. Selain itu, ada 5 pesanan tambahan untuk warga emas sekalian. Bezakan antara terapi makanan dan rawatan perubatan. Sup ini adalah kebijaksanaan warisan untuk membantu menyelaraskan badan, tetapi ia tidak boleh menggantikan ubat-ubatan. Jika anda ada penyakit kronik, ubat doktor mesti diteruskan. Jangan sesekali berhenti ubat tanpa nasihat doktor. Dengar suara badan sendiri, setiap orang mempunyai fizikal yang berbeza. Jika selepas minum anda rasa perut berasid atau tidak selesa, kurangkan jumlah cuka atau cuba minum dalam kuantiti sedikit dahulu untuk penyesuaian. Yang penting, badan rasa selesa. Kawalan makan dan pergerakan adalah asas. Sup ini adalah bantuan hebat, tetapi anda tetap perlu menjaga pemakanan,
kurangkan minyak dan gula, dan lakukan aktiviti ringan seperti berjalan kaki selepas makan malam. Kumpulan khas perlu perhatian. Bagi yang mengalami masalah asid perut berlebihan, kurangkan cuka. Bagi pesakit kencing manis, sila rujuk doktor tentang penggunaan madu atau pilih untuk tidak meletakkannya. Kunci kejayaan adalah istiqamah. Sebaran amalan sihat memerlukan ketekalan untuk melihat hasil. Saya harap anda dapat simpan, save, cara ini dan kongsikan kepada rakan-rakan serta keluarga. Kurus bukan sekadar untuk nampak cantik, tetapi demi kualiti hidup di hari tua, supaya kita mempunyai badan yang lebih ringan dan cergas untuk menikmati sinar matahari setiap hari bersama keluarga tercinta. Jika video atau perkongsian hari ini bermanfaat, saya harap anda dapat memberikan like atau berbual dengan saya di ruangan komen tentang perasaan anda. Jangan lupa kongsikan kepada insan tersayang. Pastikan anda ikuti kami kerana setiap hari saya akan berkongsi ilmu kesihatan yang mudah dan praktikal di sini. Kita jumpa lagi dalam perkongsian akan datang. Selamat mencuba dan semoga sihat selalu.